Ya Allah, ya Ar-Rahim, ya Allah, berikanlah keselamatan dan perlindungan kepada mereka semasa pergi dan kembali daripada menunaikan ibadah haji nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Tahniah Cikgu Najib kerana diberi peluang keemasan untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Terima kasih. Tahniah cikgu kerana dapat panggilan haji. Terima kasih. Apa perasaan cikgu apabila membaca mesej dari tabung haji? Tahniah anda terpilih sebagai Duyufur Rahman. Okey, mula-mula bila saya cek dekat apps Tijari tu, saya berasa sangat gembira lah. Saya rasa bertuah sebab saya dan isteri telah dipilih. Lepas itu saya dan isteri pergi ke klinik kesihatan untuk membuat pemeriksaan kesihatan. Malangnya orang rumah saya lulus dan saya gagal kali pertama. Okey, tapi selepas kali ketiga pemeriksaan kesihatan, alhamdulillah lulus dan alhamdulillah saya diizinkan untuk pergi haji pada tahun ini. Perasaan cikgu bila cikgu dapat tahu cikgu dapat panggilan haji untuk tahun ni, pertamanya cikgu terkejut lah. Cikgu terkejut dan dalam masa yang sama bersyukurlah dengan panggilan ini dan mengharapkan semuanya berjalan dengan lancar. Berapa lama cikgu akan berada di bumi Mekah dan Madinah? Akan berangkat ke Mekah pada 17 hari bulan 5, akan balik pada 27 hari bulan 6. So bilangan hari kami berada di Mekah dan juga Madinah adalah selama 43 hari. Okey, cikgu kali ini alhamdulillah cikgu dapat bersama dengan ibu ayah dan kakak. Maksudnya kami berempat lah akan menunaikan haji bersama-sama. Cikgu kena ambil suntikan tak? Sebenarnya kita ada 4 jenis suntikan. Yang pertama, meningokokal tu kita boleh ambil di klinik kerajaan dan ia adalah percuma. Okay, yang dua lagi tu influenza dan juga ada satu lagi saya dah lupa namanya. Yang tu kita 2 suntikan berharga 270 dan satu lagi suntikan untuk jemaah haji yang berumur 60 tahun. Yang tu adalah suntikan COVID. Boleh cikgu kongsikan persediaan yang telah cikgu buat setakat ini? Daripada segi persediaan fizikal, okay, saya mula bersenam, saya mula buat latihan berjalan kaki. Saya mengikuti kursus bersiri tabung haji, intensif tabung haji dan juga akhir sekali semua diwajibkan untuk mengikuti kursus perdana haji. Baik cikgu, berapa hari bulan dan cikgu naik dari mana? Okey, flight cikgu 24 Mei. Cikgu naik dari KLIA. Kami di BPN TV mendoakan cikgu selamat sepanjang perjalanan dan mendapat ganjaran haji mabrur. Jangan lupa doakan kami tak cikgu? Sampaikan salam kami kepada junjungan besar Rasulullah SAW. InsyaAllah. Saya ini memohon maaf jika ada salah silap saya sepanjang perkenalan. Doakan saya dan Cikgu Najib dapat menunaikan haji dengan sempurna dan mendapat haji yang mabrur. Amin. Sebenarnya kami ada soalan surprise untuk cikgu. Okay. Tapi nak ajak Zaim interview sekali, takut dia nangis pula sebab kena tinggal. Siapa nak jaga Zaim bila ayah pergi ni? Mekah. InsyaAllah Zaim boleh jaga diri dia sendiri. Dia akan duduk sorang-sorang di rumah. Siapa nak jaga kucing? Jaga kucing. Haji artinya menuju Allah.